Antara soalan yang kerap kali saya dapat, mengapa harga emas berlainan antara syarikat emas dan mengapa harga emas public gold lebih mahal berbanding dengan syarikat lain? Pertama sekali, harga emas bukanlah harga kawalan KPDN seperti gula, tepung dan minyak. Bermakna, syarikat emas boleh meletakkan beberapa sahaja harga yang mereka mahu. Kebanyakan harga emas yang murah adalah emas digital. Berbeza dengan emas fizikal public gold, emas fizikal adalah lebih mahal kerana kos penghasilan emas. Emas yang boleh dipegang dalam tangan tidak sama dengan nombor gram emas dalam akaun. Dan jika emas dalam akaun tersebut diterbitkan menjadi fizikal, ada banyak kos yang akan dikenakan seperti kos upah, kos simpanan, kos admin dan sebagainya. Dan akhirnya, emas tersebut sebenarnya jauh lebih mahal atas sebab kos yang tidak dinyatakan. Sebenarnya harga emas murah bukan satu-satunya ukuran dalam pembelian emas. Ada 4 kriteria lain untuk pastikan anda dapat memaksimumkan keuntungan, iaitu spread yang rendah, stok tiada had, syarat jual balik tidak cerewet dan cawangan jual beli yang banyak. Ramai yang rasa mereka untung sewaktu mereka beli, tetapi rugi semasa jual semula emas. Bermakna dalam belian emas, 5 kriteria tersebut memastikan anda untung sewaktu beli dan untung semasa jual. Dengan public gold, anda tidak perlu risaukan tentang charge tersembunyi atau risaukan tidak dapat jual semula emas kerana public gold adalah pengilang yang menghasilkan emas dengan ketulinan yang dijamin. Anda bukan sahaja dapat beli keuntungan yang baik semasa jual, malah anda dapat peace of mind. Mudah beli, mudah jual dengan kualiti yang terjamin. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.